Hai, Assalamualaikum. Okay, so macam mana kita nak solve soalan macam ni? Okay, ni soalan ni awak kena tahu ni pecahan, tolak pecahan. Bila pecahan tolak pecahan ke, pecahan tambah pecahan ke, awak kena make sure dia punya denominator dia yang bawah ni kena sama. So macam nak jadi sama? Obviously kita akan jadikan ini jadi macam ni, betul? Nak samakan jadi macam ni, betul? Tapi nak kena buat macam mana supaya dapat macam ni? Takkan darab dengan M. Okay, kalau darab dengan M darab M squared. M darab 3N 3MN. Tapi ni 9N kuasa 2. Tak boleh. So macam mana? Kat sini awak kena tahu ada satu rule. Rule dia kata apa? Kalau A squared tolak B squared. Maksudnya kat sini ada satu term ada square, tolak satu term lagi dan dia square. Awak boleh jadikan dia apa? A tolak B, A tambah B. Kita pegang benda ni. Contoh saya ulas sikit. A kuasa 2, B kuasa 2. Tolak C kuasa 2, D kuasa 2. Sama tak dengan benda macam ni? Sebenarnya sama je sebenarnya. Kalau saya pemudahkan dia, dia akan jadi AB squared tolak CD squared. Kan? Nampak? Ni adalah A, ini adalah B. A squared tolak B squared. So kalau kita ikut rule ni, kita akan dapat AB tolak CD, AB tambah CD. Faham tak? Sama lah kalau macam kita cuba kalau saya letak nombor 4 A squared tolak 16 B squared. First of all, saya akan tukar bentuk macam ni dulu. Maksudnya square satu je. Ni saya boleh tukar jadi apa? Ini saya boleh tukar jadi 2 kuasa 2 A kuasa 2, betul? Tolak 4 kuasa 2 B kuasa 2, betul? So saya gabung ini, saya akan dapat 2A kuasa 2 tolak 4B kuasa 2, kan? Nampak ni? A squared tolak B squared. So saya boleh dapat 2A tolak 4B, 2A tambah 4B. Kenapa kita kena buat kita kena faham benda ni? Sebab kita boleh apply dekat sini. Ni faham kalau tak faham boleh pause, tengok dulu. Okay, so kita apply kat sini. Cuba kita tengok benda ni. Nampak tak? Sama dengan macam ni. Konsep ni. Okay, dia macam ni Okay, ni saya balik. 2 per M tolak 3N. Tolak atas tak ada apa-apa lah. M campur 3N. Okay, over. Cuba tengok ni. A squared tolak 9 is apa? So, tulis sini M squared tolak 9 is 3 kuasa 2, betul? N squared. Kan? So 2 per M tolak 3N tolak M campur 3N per M squared tolak, ni saya gabungkan 3N kuasa 2, betul? Nampak tak ni? Nampak tak kat sini? A squared tolak B squared. Saya boleh buat apa? Saya boleh pecahkan dia. Okay, 2 per M tolak 3N per M campur 3N per sini M tolak 3N M campur 3N. Nampak tak? Ini jadi ini. Konsep apa kita guna? Kita guna konsep yang ini. Ni contoh lah Ni contoh. Kita guna konsep ni. Kita pegang benda ni. Ni basics lah. Okay. So apa kita boleh buat kat sini? Ini dengan ini boleh potong. So tinggal apa je? So dia akan jadi 2 per M tolak 3N tolak. Dah potong-potong dengan 1 tau. 1 per M tolak 3N. Cuba awak tengok. Denominator dia sama ke belum? Kalau dah sama, kita boleh gabung 2 tolak 1 per M tolak 3N. Which is jawapan dia akan jadi 1 per M tolak 3N. Siap. Jawapan dia adalah
A. Boleh Okay. Kalau awak kurang faham ataupun saya laju, awak boleh pause and then fahamkan. Betul, dan awak play balik lah. Cumanya kat sini awak kena make sure awak faham lah apa yang saya nak sampaikan kat sini. Sebab apa saya tunjuk benda ni? Sebab saya nak apply dekat sini. Kan? Faham kan? Okay. Itu saja. Thank you.